Casing ni guys nampak biasa je, simple je dan lembut. Tapi bila korang pasang dekat phone, dia masih boleh lagi bagi protection yang bagus. Ini adalah casing daripada UAG Drop Test 4.6 meter. Memang jauh, built-in magnet untuk MagSafe dan dibuat daripada recycled material. So casing ni aku guna untuk iPhone 15 Pro. Nama dia adalah Essential Armor. Dari segi build quality, dia dibuat daripada rasanya kombinasi plastik dengan rubber. So yang ni getah. Okay, so casing dia agak lembut. And then di bahagian dalam, nampaklah dia memang dibuat daripada getah. Dan kita ada MagSafe. Berat casing cuma 40 gram sahaja, memang ringan. Pasang memang mudah sebab dia jenis yang casing yang lembut. Okay, and then kita lihat di bahagian tepi adalah sedikit bumper untuk kita protect skrin di depan. Untuk lens pula, dia punya bumper protection ni hanya di bahagian atas ni lah. Macam 2/3 saja, bawah ni tak ada. Tapi okey lah, dia still tinggi sedikit daripada lens tu. Dari segi button pula memang jenis yang lembut, mudah untuk ditekan. Bahagian corner memang ada sedikit tebal untuk protect kita punya phone. Kalau nak masuk kabel, dia punya lubang tu agak ngam-ngam. Nak masukkan receiver, okey, lepas. Dia ada support magnetic charging. So dan magnet dia pun agak kuat juga. Overall aku suka casing ni sebab dia jenis yang tak keras, bukan hard case. And then dia ada pelbagai pilihan yang lain. Kemudian nak pegang pun sedap lah sebab dia jenis yang rubber getah, dia tak licin. Okay, so kalau korang berminat, link aku dah sediakan.